Surau saja. Surau nyan pergi lewat Aceh Tiro ah. Tempat sekarang Program. Nyan Aceh Tiro pergi. Jadi tanahnya tanah waka yang di kon tanah kamu masuk hak orang lain tu men. Unsi tanya. Lebih banyak unsi tanya. Faham tak? Unsi makna orang tua-tua kami. Orang tua-tua dia wakaf tanah. Betul. Jadi tanah tu kami duk pegang. Kalau tidak kerjaan kami. Ya, benar. Jadi orang dulu depa untuk sana dah. Tinggal kita lah. Waknya mandung kana. Untuk hai perkara yang jak kana waknya. Mandung tinggal katanya. Ini kamu jaga kan? Jaga yang kamu pergi koperasi, kamu pergi imam Sabah tu KAMC. KAMC nya kamu dalam bahasa Inggeris lah bacut. Supaya dia lebih international. Kampung Aceh Management Center. Jadi dia berasa besar sikit. Jadi sekarang ni kampung kita ni punya ni di Aceh memang terkenal. Di seluruh Aceh. Sebab kita selalu dapat jemputan sana. Tu buat wali Nanggro lah. Kebetulan wali Nanggro pi kon orang lain. Mari keluncit. Mari. Tapi delay sebelum goknya di wali Nanggro cik bak umur lu sampai kan. Di umur. Jadi kau wari ruinong. Jadi wari luncit lah. Jadi nyan ke sebab sikit lagi tu sebab nyan batai Aceh kat kageno kagupuga tanah pada Pekanyan tu Gunung Terai. Daripada Pekanyan sampai Gunung Terai semua orang Aceh. Ekonomi buat watenya jimat le orang Aceh. Masanya kena bioskop di kana. Orang Aceh kan pergi bioskop kan. Awal dia. Karena punya bus yang ke gua orang Aceh punya. Kedai-kedai dalam Pekanyan semua orang Aceh punya. Tapi dia ikut keadaan semasa lah. Jadi sebabnya batai tu kena kamu kebudayaan lagi tari menari hana kami ulama yang kami kono agama yang mentau dan penajuh Aceh. Tu makanan Aceh masih tari. Yang Sabah tu yang gate mantong sini Canyo punya bahasa mantong guna bahasa Jamun. Canyo hanakeun ija power, hanakeun anduk ija power. Yang bahasa Jamun. Panyot jauh bagan apa? WC. Tu bahasa lama. Kita tak pakai slop, kawuh. Yang bahasa Jamun. Bilik kamar kan mana? Hanya mantong kamu guna. Tu inuhat kau gunakan. Dan kamu nak terbit Sabah kamus. Kamus Aceh untuk lonjuk baron. Kamus Aceh Dewi Bahasa Bersih Malaysia. Kami buat satu kamus. Sampai nanti saya bagi satu. Lah yang kamus tu tak ada dalam pasaran. Tapi dah sampai ke universiti, sampai Oxford University. Tapi bahasa mungkinlah saya pergi yang pertama yang hana target lah. Macam insya-Allah lah dari masa saya perbaiki daripada semasa. Teman yang sedih kamu yang ke hanale urang lah kamu yang tinggal dua hero lah kamu. Nasib get nak share gotnya nak tolong-tolong daripada Taman Pelangi kejak tu. Yang seronok tanya kan. Lain badan apa lah cerita orang. Jangan ke mantong buat sino siat. Apa lah orang nak tanya je tanya soalan-soalan. Penajuh mantong penajuh Aceh. Tanya nak buah sunti. Kita masih guna makanan Aceh. Ada buah sunti tu, buah belimbing ni. Kita buat buah sunti. Belimbing buluh. Kemudian ni kita duk makan lagi keropok kulit kerbau. Abia hati dia terpaut dengan sekolah Maktab Mahmud. Ada something yang di Maktab Mahmud ni. Dia duk tanya wakaf ke. Ini original. Yang tanah hak tanya betul. Teman lu nak lagi dua hero punya tabligh daripada Aceh lagi Tengku Jamil tu duduk di Muntasik. Agaknya Tom Mujaih Muhlun. Untuk dia lah. Tengku Jamil, Tengku Imran. Kena? Kena? Serusi Junid pun kena. Tu dak yang tu hak orang Aceh di sini. Saya cerita orang Aceh di sana. Tapi alhamdulillah, walaupun tanya big tanyanya hana ramai. Tapi salah satu pembangunan di Malaysia
ialah idea pada orang Aceh. Ambil contoh satu lah. Ni Datuk Sri Hanafiah Husin. The first chartered accountant di Malaysia. Anak Melayu yang pertama chartered accountant di Malaysia. Ni orang Aceh. Dialah yang mula teroka buat tabung haji. Dialah mula buat MARA. Dialah mula buat Felda. Dialah mula semua dia. Anak Melayu yang pertama. Masa tu yang ada degree macam tu, Dr. Mahathir. Lain tak ada. Selain daripada tu kita juga ada, saya bawa pergi ke museum tengok. Kita punya, tanya nak galeri, kamu tengok pergi galeri. Untuk Abu Yahya kalau galeri kami, hana tak get, baru tengok pergi lah. Kita ada galeri. Jadi Abu Yahya tekan waktu-waktu ni pegah ya. Kamu nak tempat Tapi kena pegah bawah lah bacut. Lagi urunnya je. Kami kita kan nak habaq waktu kadang-kadang 2 bulan sebelum. Kalau ramai kita sedia makanan kan. Tapi kena bitai awal kadang-kadang pun pasal hana tempat hana. Orang hana pegah bawah kan, pegah bawah. Orang lain tablok yang lagi ni kan penuh kan. Tengok tu di papan tu. Tu semua orang booking. Jadi kalau kita mai, tapi kalau Abu Ya terkasih orang hana masalah. Payah-payah rumah lu mentong. Lu kamu 2 orang tinggal. Lain kat tepi luar. Jadi hana masalah. Nak siro lah teka kan. Hana masalah. Dia musim durian sino borin. Apa yang nak di Aceh mana sino? Apa yang nak di Aceh? Bak kaya cara mandung sebab orang Aceh ni carong dia minta tempat yang paling sesuai. Sabah binih gelir, 2 binih laut. 1 kilometer ke laut, 1 kilometer ke gunung. Cari dalam Malaysia. Dan tempat ni di ISO, Badan Penyelidikan dunia buat. UNESCO buat kajian. Dalam Malaysia ada 2 buah tempat yang paling carong orang. Yang pertama di Yan, Kampung Aceh. Yang kedua di belah Negeri Sembilan. Tak Rembau macam tu lah tu. Itu pun berkat ulama lah. 2 tempat. Berkat orang-orang soleh. Sabina Koperasi Sabina. Kamu yang kamu serah bawanya bulat-bulat. Serah selagi mereka menjadikan sekolah agama. Lagi daripada ajar bahasa ni agama, depa boleh guna. Sewa tak ambil, apa tak ambil. Tanah macam bayar. Kena nak kena bayar hasil tanah sini kan nak. Pajak. Pajak tanya bayar. Sebab hak tanya mentong. Mentong hak tanya. Jadi kamu nak pergi MOU masa Tan Sri Sanusi dia buat MOU. Segala fasilitas kemudahan diutamakan mesti kepada orang Aceh. Haknya nah. Jadi nak suruh pergi ke ada yang gigih. Dengan saya betul. Untuk menjalankan program. Dia cukup gigih, saya tahu. Ya. Saya jawab. Betul. Saya jawab. Dia ini orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Waknya sengah ada tepu. Kamu lain pada kamu pergi kamu nak pergi bulletin. 2 bulan sekali kamu pergi sebuah bulletin. Kami 2 bulan sekali buat keluar 1 bulletin. Walaupun orang tak ada. Yang kebanyakan orang tua lah. Kalau pergi surau tu kira 1 saf sajalah. Dalam yang surau di kampung dengan surau tertua. Dia 100 tahun lebih. Ni orang yang kalon juga surau kan. Saya pernah naik tidur hari tu. Malamnya kamu nak pengajian. Ustaz Zaini mengajar. Tepi sungai. Kau mengajar. Ustaz Zaini bukan Aceh Haji. Untuk buat time makrib tu dia cok kan. Tempat tak demam. Titik orang Sabtu. Orang yang orang tua-tua le yang kat sakit. Perih-perih mentong. Kamu pergi perih-perih mentong cik lah. Kan? Sementara. Kita ni sementara ya kan. Tapi setakat yang boleh kita buatlah. Lain pada apa lah pegah lah. Nyolong pegah guna bulletin. Kamu nak terbit bulletin 2 bulan sekali buat keluar bulletin. Bulletin tu cerita berkenaan dengan kisah orang Aceh. Kematian, kenduri kahwin, program-program. Lagi programnya ulun hana apa tidak dijik lombuh dalam program. Sebab banyak hana bite. Maklum kalau matak mahmud beritahu sikit. Kan kita boleh tahu sikit kan. Depa tak beritahu.
Tahu. Cuma Ron bising. Jadi lom jak hana patut ha. Betul kan? Orang ni. Ya. 2 minggu yang kau ikut. Ya kan? Tapi sepatutnya mahkamah umum bila hotel pecut jemput kau kan. Ana jawab yang apa nak jemputan kan. Tapi depa tak beritahu kita tak jawab hati. Kan? Jadi batal lagi nak benar-benar ni je sambung nombor bulletin. Kamu nak bulletin 2 bulan sigo cabut tweet. Nyan. Tu lebih orang nak bulletin. Kamu lah ni ada 12 siri lah bulletin tu. Saya simpan. Sebab program di sini ni dia sebenarnya dia seluruh ulama ada 6 panel. Bukan Abiyah satu orang saja. Betul. Kalau kata Abiyah satu orang ya mungkin akan main betul. panggilan. Betul. Pernah budidaya datang. Betul. Tapi yang ni dia atas tajuk Imam Ghazali. Betul. Jadi mungkin dia kelang kabut dia tak. Tak apa yang tu. Kita pun tak jawab tu memang Ustaz Azman dia selalu dekat dengan kami. Mesti dia memang dekat. Dia kajilah. Okey. Kita pergi tengok galeri. Kita tengok galeri.